Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan siakap geprek. Gitulah patutnya tak lapia geprek tapi salah beli ikan, dibagi ikan siakap. So kita buat ajalah. Dah beli kan, nak buat macam mana? Gitu. Lepas tu ada salad juga. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang nak upload tanpa memulakan masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. Panas-panas lagi korang. Terasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal dia memang sedap lah. Cukup rasa. Dia punya sambal tu tak pedas lah. Memang sedap gila. Memang cukup rasa lah. Walaupun salah ikan tapi rasa dia tu tak sedap kan. Sumpah sedap gila. Dia punya manis, lepas tu masing-masing tu cukup lah. Cukup rasa. Ikannya pun lembut. Bolehlah, sedap rasa dia. Sumpah cukup rasa. Besar ikan dia korang. Sumpah sedap. Panas-panas lagi.
sedap gila kan. Ambil sambal dia. Sambal geprek. Alhamdulillah guys, Najwa memang betul-betul kenyang ya pada menu kali ni. Memang puas hati sebab ikan dia pun banyak isi, lepas tu besar. Makan dengan nasi dengan dia punya sambal geprek tu memang sedap gila kan. Rasa dia memang cukup rasa. Alhamdulillah guys, Najwa pun dah kenyang. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang ya.